Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Kita sambung ke surah 85. Tajuk baru dah, Kitabut Tilawatil Quran kau. Dah lagi. Mana hadis Asmaul Husna tu rasa habis dah. Kau ada lagi? Qauluhu al-Mughis tu kau. Katanya al-Mughis ruya badalahu al-Muqid. Situ. Baris yang kelima. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syaikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu, katanya hadis, al-mughithu ruya badalahu al-muqid. Hadis Asmaul Husna diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah yang kita baca dulu tu. Nama salah satu daripada nama Allah Al-Mughith, ruya badalahu Al-Muqid. Juga ada satu riwayat diriwayatkan ganti daripada Al-Mughith tu ialah Al-Muqid bil qafi wal musannad, dengan qaf dan dua titik, ya, huruf ta. Al-Muqid satu riwayat Al-Mughith, satu riwayat mari Al-Muqid. Jadi Al-Muqid tu pun salah satu daripada nama Allah lah dalam riwayat yang lain. Waruya dan diriwayatkan juga Al-Qarib badala Ar-Raqib. Riwayat dulu kita baca Ar-Raqib. Ada riwayat yang lain Al-Qarib. Waruya Al-Mubin bil muwahhadati. Dan diriwayatkan juga Al-Mubin badala Al-Matin bil musannad fauqu. Tidak. Riwayat Al-Matin ada juga diriwayatkan Al-Mubin. Tu khilaf riwayat lah. Wal masyhuru, dia bermula yang masyhur, yakni riwayat yang masyhur ialah Al-Matin, nama Allah. Walaupun ada riwayat mari Al-Mubin. Wa ma'na ahsaha, dia makna ahsaha, menghitungnya. Dalam hadis dulu di awal tu, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa-siapa yang menghitungnya, membilainya Asmaul Husna ya 99 tu, dakhalal jannata, nescaya masuk ia ke dalam syurga. Makna ahsaha, makna menghitung tu apa? Kata Imam Nawawi, ay hafizaha, iaitu menghafaznya.
Siapa-siapa yang menghafaz semata-mata, ngapa 99 nama tu, nescaya ia dengan berkat nama ia 99 tu, dia akan masuk syurga. Jadi mudah kalau ikut makna ni, enggak mudah lah, sekadar ngapa saja ya. Hakadha fassarahu al-Bukhari wal aksarun. Beginilah ditafsir ke makna ahsaha tu, menghitung tu dengan makna menghafaz, oleh al-Bukhari dan al-aksarun, dia kebanyakan, yakni kebanyakan daripada ulama hadis. Tu tak, dia kira pakar zahir ya, siapa yang menghitung, yakni siapa yang menghafaz semata-mata. Tu pegangnya Imam Bukhari, dia kebanyakan daripada ulama hadis. Wa yu'ayyiduhu, dan dikuatkannya. Tu tak, makna ni anna fi riwayatin fi sahih, bahawasanya pada satu riwayat di dalam kitab sahih, yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim. Fi sahih Bukhari ya, man hafizaha dakhala al-jannah. Satu riwayat Bukhari bukan guna lafaz man ahsaha, dia guna lafaz man hafizaha. Tu nyata siapa yang menghafaznya masuk syurga. Kalau man ahsaha ni siapa yang menghitung, membilang, tu tak nyata lagi tu. Bilang lagu mana, baca ke. Setengah ulama kata bilang ni dengan makna ngapa. Mari pula satu riwayat, memang ada satu riwayat guna lafaz man hafizaha, siapa yang menghafaznya 99 nama masuk syurga. Tu tak. Maka bila ada riwayat gitu kan, jadi ahsaha tu dengan makna hafizaha, hitung dengan makna ngapa tu. Maka tu mudah sikit, sekadar ngapa. Waqila, dia kata setengah ulama, maknahu, makna ahsaha menghitung tu bukan ngapa. Kata setengah, man arafa ma'aniha, iaitu siapa yang menghitung dengan makna sesiapa yang mengetahui dengan makna-maknanya 99 nama, wa amana biha, dia beriman dengannya. Makna 99 nama tu, tu dia kata masuk syurga tu bukan ngapa saja, tapi mengetahui makna satu-satu nama, supaya kita cara lepas dah tu. Ar-Rahman makna gapo, Ar-Rahim makna gapo, 99, serta wa amana biha, dan dia pun beriman, meyakini dengan makna tersebut. Allah Ta'ala tu Al-Qadir, dengan makna kuasa, dia pun meyakini Tuhan itu bersifat dengan sifat kuasa misalnya. 99. Kata setengah gitu. Tapi pendapat Imam Bukhari dan kebanyakan ulama muhaddisin, ngapa saja ya, biar tak tahu makna apa, dapat dah fadilat dia tu. Waqila, dia kata setengah ulama yang lain pula, maknahu, maknanya ahsaha menghitung ni, man ataqaha, sesiapa yang menguasainya 99 nama tu, bihusnir riayati, dengan sebaik-baik pemeliharaan laha dengannya nama. Tu tak, dengannya 99 nama. Kata setengah bukan tahu makna saja, bahkan dia menguasai, dia menjaga makna 99 nama tu. Dia memperhalusi makna 99 nama tu. Wa takhallaqa bima yumakkinuhu, dia berakhlak, berperangai dengan ma bagai yumakkinuhu, ya mampu dia sebagai hamba lah, minal amali bima'aniha, dengan daripada beramal dengan makna-maknanya. Kata setengah, siapa yang menghitung masuk syurga, yakni siapa ya berakhlak,
dengan makna nama tu. Allah Ar-Rahman, pemurah, bagi belaka nikmat ke siapa-siapa, tak kira. Maka kita sebagai makhluk ni beramal dengan makna nama tu. Kita pun bersifat pemurah juga. Misalnya ni hak yumakkinuhu lah, hak mampu dia sebagai hamba. Ada juga nama tu ya, tak layak di kita hamba. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Tu tak boleh lah bubuh kita. Tu hak Tuhan. Ada pun Al-Afu, pemaaf. Bolehlah kita pun berakhlak dengan sebagai orang yang mudah memaafkan. Kita amal dalam kehidupan kita. Hak tu lah dia akan dapat fadilat masuk syurga tu. Kata setengah gitu. Mana khilaf ulama pula. Wallahu alam. Habis bab tu, kemudian masuk kepada fasal yang baru, kitabu tilawatil Qur'ani. Ai hadzal kitab. Au hadza kitab. Ini kitab pada membicarakan fi bayani tilawatil Qur'an. Membaca Al-Quran. Tilawatil Quran. Bab ni pula Imam Nawawi nak cara pula masalah membaca Quran, dari segi kelebihannya, dari segi tujuan daripada membaca Quran, dari segi ganjaran pahalanya, kerana ia disebut di dalam hadis. Nak mari hadis-hadis yang berkenaan dengan membaca Al-Quran. I'lam, hendak ketahui oleh kamu, anna tilawatal Qur'ani, bahawasanya membaca Al-Quran, semata-mata baca tu, tidak semata-mata baca, ialah afdalul azkar, seafda-afda zikir. Quran itu ialah seafda-afda zikir. Secara umum lah. Walaupun mari dalam hadis afdaluz zikri la ilaha illallah tu, tak kira, tak termasuk Quran lah tu. Kalau semata-mata zikir-zikir yang pendek tu kan, paling afdalnya zikir tahlil tu lah. Tapi kalau bila secara umum sekali dengan Quran semua, maka tak ada lah. Ia boleh letah Quran. Quran lah ia paling afdal. Tapi kalau tak bila Quran tu hanya badi sama-sama zikir kan, la ilaha illallah lah ia paling afdal. Tu dah. Masuk dengan Quran sekali, maka Quran lah ia paling afdal. Afdalul azkar. Apa makna afdal? Ai kasratus sawab. Ia paling banyak pahala zikir. Quran lah. Semata-mata diri zikir tu. Wal matlubu, dia bermula, ia dituntut. Tidak semata-mata baca tu boleh pahala dah. Dia Quran dengan selawat. Baca tak tahu makna gapo pun hasil pahala. Ada pun zikir selain daripada Quran dan selawat. Khilaf ulama, kalau dia tak tahu makna boleh pahala ke tak? Zikir pahmaya, subhanallah, alhamdulillah, tu tak tahu makna boleh pahala ke tak? Khilaf ulama. Satu pandangnya tak ada pahala langsung. Tu dah. Zikir astaghfirullah, gapo la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tak tahu makna lebih kurang, tak ada pahala langsung. Satu pandangnya. Satu pandangnya ada juga, cuma koda-koda dia ialah. Moga dia tak tahu makna tu. Ada pun Quran, tak ada masalah tu. Tak tahu makna pun hasil pahala. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tahu makna pun hasil pahala. Kerana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu.
semata-mata baca tu hasil dah. Seafda-afda zikir wal matlub, dia bermula ia dituntutnya, hak dituntut ditekan lebih lagi nya al-qiraatu bitadabburi. Nah, membaca Quran tu dengan tadabbur, dengan memerhatikan makna. Tu dah. Kalau dia boleh perhati makna, boleh halusi makna ayat yang dia baca, itulah yang lebih dituntut. Tapi jika dia tak dapat memerhatikan makna, tak ada kemampuan untuk memerhatikan makna tu, dengan makna dia tak ngaji tafsir dan sebagainya, maka semata-mata baca tu hasil dah, pahala tu dia boleh dah dikatakan selebih-lebih zikir. Tu dah. Cuma kalau dia tahu makna, itulah yang lebih dituntut. Kalau dia tadabbur, memperhalusi, memerhatikan makna satu-satu ayat yang dibaca, tu dah. Tadabbur ni memerlukan ilmu pula. Bukan kata tadabbur ni baca terjemahan mikir sorang, tu bukan tadabbur tu. Tu dah. Lebih-lebih lagi, ayat Quran ia bersifat khusus, ia bersifat tertentu maknanya. Dia ada ayat-ayat yang bersifat umum. Seumpama ayat duk cerita kejadian langit, kejadian bumi, kejadian manusia, cerita-cerita orang-orang terdahulu, cerita Firaun dan sebagainya. Tu ayat-ayat bersifat umum. Tu kita baca terjemahan sepatah lalu, tak ada masalah. Tapi kalau ayat-ayat yang bersifat khusus, ayat-ayat yang membicarakan sifat-sifat Tuhan, ayat-ayat yang mutasyabihat, yang kesamaran maknanya, tu dah. Maka waktu tu memerlukan kita ngaji halusi benar lah. Tak boleh baca terjemahan, cuba fikir-fikir diri dengan otak, tak boleh. Tu bukan tadabbur tu. Nak tadabbur ni pun, nak memperhalusi, memerhati makna ni pun, dia kena lalu jugalah kut kitab tafsirnya. Tu dah. Dia ngaji kitab tafsir 2-3 kitab tafsir, tafsir Jalalain ko, Qurtubi ko, Baghawi ko, ngaji dulu kitab tafsir. Setelah dia faham tu, itulah dipanggil tadabbur. Sambil-sambil dia baca tu, dia sila makna dia duk ngaji tu. Tu tadabburnya. Memerlukan ilmu pula lah. Bukan tadabbur ni kita baca terjemahan fikir sendiri. Itu bukan tadabbur tu. Tu nak jadi sesak gitu tu. Fikir sendiri makna Quran. Ni. Rujuk pada ulama tafsir lah. Dia tadabbur ni dia tinggi sangat. Tinggi kedudukan dia. Dia rendah sikit tu mudarasah dia panggil. Mudarasah ni kita hanya belajar huraya-huraya yang dibawa oleh ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir. Tu dah. Buka kitab-kitab tafsir ringkas-ringkas al-mukhtasar ko. Kita pun tengok ulama hurai ringkas-ringkas tu. Sesuai ayat tu dia hurai ringkas-ringkas. Tu dia panggil mudarasah. Tu rendah sikit daripada tadabbur. Mudarasah ni sesuai lah untuk kita orang awam. Kalau tadabbur ni dia memerlukan penguasaan nahwu, sorah, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, banyak lah kakah dia tu nak boleh ke hasil tadabbur makna ni. Ada pun mudarasah ni dia rendah lagi. Mudarasah ni dia hurai reka-reka, dia tak cara mana kepada kaedah-kaedah nahwu, sorah, gapo tu, mantiknya tak cara mana, dia kira bui makna ya mudah-mudah ya. Bui makna ya reka-reka ya. Tu dia panggil mudarasah. Supaya tafsir Jalalain boleh lah tu dikatakan mudarasah. Untuk kita orang awam, memadalah mudarasah ni. Tapi walhasilnya
Orang yang tidak ada ilmu alat, tidak ada kemahiran, tidak belajar ilmu-ilmu yang khusus, kaedah kawaid tafsir, kaedah mentafsirkan Quran ni, haram ke atas dia nak baca terjemahan kemudiannya nak hurai sendiri, haram. Dia kena rujuk kepada kitab-kitab tafsir. Tu dah. Itulah kelebihan Quran. Allah Ta'ala jaga Quran ni. Tafsir dia pun ada qawaid, ada usul, ada kaedah. Tu dah. Ada cara. Ulama susung kaedah untuk mentafsirkan makna-makna Quran ni. Tu dah. Kitab-kitab agama lain tak ada. Kitab Veda, agama Hindu. Kitab Injil, tak ada. Kitab tafsir Injil. Nak mentafsirkan makna dalam Injil tu satu kitab tafsir yang lengkap. Nak mentafsirkan makna yang ada di dalam Injil tu, di dalam Taurat tu, tak ada. Tu dah. Apatah lagi kitab Veda agama Hindu, ataupun Avesta, Sandinista tu tak ada berlaku lah, dia hanya kitab. Lepas tu baca kat pehel diri lah, dia nak peheran no. Dia tak ada qawaid, dia tak ada kaedah nak memahami isi kandungan Injil tu. Tak boleh difahami orang penganut agama dia baca tu, dia boleh faham lah, tapi fahaman dia tu tidak berdasarkan kaedah yang khusus. Mungkin betul bagi dia faham tu, mungkin salah. Mungkin serupa dengan kehendak agama dia, mungkin dia faham tu tak serupa dengan kehendak agama dia sebab dia tak ada qawaid. Tu dah. Kitab Veda baca kan, pandai-pandai faham diri, mungkin dia tak ada kaedah yang nak memahami tu. Quran ulama susung qawaid dengan usul untuk memahami makna Quran tu, makna ta'lih. Kita buka seayat tu kan, maknanya gini mengikut pandangan kita, berat ta'lih. Kita kena lalu kut qawaid dia. Kita nak faham ayat ni okey, kaedah mana nak guna? Tak, kaedah mana? Gapo usul tafsir? Gapo usul dia? Pokok dia. Yang kita nak guna dalam menghuraikan makna ayat ni. Kalau tak lalu kat tu, tak boleh kita nak faham ayat ni dengan pemahaman kita sendiri. Kena ada di kita tu alat-alat dia. Lepas tu barulah kita boleh mentafsirkan makna ayat ni. Tu kata orang awam tak ada kemampuan tu. Kena pergi kepada kitab-kitab tafsir, ulama-ulama tafsir. Akhirnya kita orang awam tu kena lalu kok kitab lah. Kitab tafsir berlambuk, kitab tafsir banyak, berpuluh-puluh jilid pun ada kitab tafsir ni. Tafsir Al-Baghawi tinggi, tebal kitab dia. Sesuai ayat tu dihurai ke ada 2-3 muka, hurai seayat ya. Tafsir Ibnu Katsir, tu dah. Nak faham makna dia tu. Demo tu tak apalah. Dia tu ada alat. Ulama-ulama tafsir menulis kitab tafsir tu. Dia hurai tu dengan alat dia. Penguasaan ilmu alat nahwu sarah dan sebagainya tu. Ada pun kita orang awam yang tak ada kemampuan, jangan duk tebing. Lama ke bagi kita tafsir tu tidak serupa dengan kehendak Tuhan. Quran ni kalam Allah. Jadi makna dia tu Allah lah yang mengetahui makna sebenar, murad, gapo yang dia kehendaki daripada ayat tersebut. Bila dia ayat gitu, gapo yang dia kehendaki, Allah lah yang paling mengetahui. Tidak. Maka untuk kita faham makna sebenar dia tu adalah ilmu-ilmu alat yang kita kena kuasai. Tiba-tiba dia dengan tak ada alat dia pergi hurai sendiri, berbekal ke terjemahan sahaja.
Terjemahan ni hanya balik bahasa ya, daripada Arab kepada bahasa Melayu. Berbekal ke terjemahan tu dia apa? Hurai diri pada pandangnya saya gini. Demo siapa? Pandangnya saya demo siapa? Demo cukup ilmu alaq. Cukup usul tafsir. Cukup qawaid tafsir. Tak. Dia nak tafsir tu. Dia berani waktu pandangnya saya tu. Ni. Pada pandangnya saya maksud ayat ni gini. Oh, pandangnya demo. Nah, demo ulama tafsir. Tu. Tak. Hanya berbekal ke terjemahan sahaja. Tu dah. Orang tak sedar diri. Nah. Maka kita orang awam tu rujuklah kepada kitab-kitab tafsir. Ia ditulis oleh ulama-ulama, ia cukup alaq dia. Imam Ibnu Katsir cukup alaq. Tulis kitab tafsir dia hurai mana. Kita pergi rujuk sana. Tu cara pengajian tafsir yang betul. Bukannya Quran sebutir kosong. Quran kosong butir. Baca ayat, terjemuh, hurai dekat 2-3 je. Mengikut pemahaman sendiri. Mengikut rasa sendiri. Tu bukan majlis ilmu, majlis maksiat gitu tu. Majlis maksiat. Tu. Yang tutup guru ngajar tafsir ni kak. Asahnya ya tafsir Jalalain duk tengok baca tu ya. Tapi depan dia tu 3-4 butir pula. Kitab tafsir lain. Nak rujuk tu. Tafsir Jalalain tu rikah ya dia tafsir. Depan dia tu tafsir Baghawi letak depan. Tu tafsir Qurtubi letak depan. Tu baru jolo ngaji tafsir. Ni tulis di whiteboard ayat terjemuh ke Melayu. Goreng 2-3 je. Ulama mana hurai gitu? Tak ada. Dia hurai gitu. Ni. Nak tadabbur pun kena ngaji dululah. Bukan tadabbur tu baca terjemahan, cuba-cuba hurai sendiri. Jangan. Hak kita hurai tu kalau kita tak ada ilmu alaq, kemungkinan besar Allah Ta'ala tidak kandak gitu. Ni. Tu waktu orang ayat Quran tu makna dia lagu lain. Dia tu pada pandai tafsir gitu. Ayat tafsirnya gini. Tu tak kandak gitu. Tak. Maka sudah berdusta lah atas nama Allah. Ni. Bukan tu kandak gitu dia bagi tafsir gitu. Kalau dalam kitab-kitab tafsir tak ayat gitu. Contoh. Ayat suratul insan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Cerita orang hak beri bersedekah, beri pemurah ni lah. Dia kata la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak nak daripada kamu. Kami berbuat baik ni tidak nak daripada kamu balasan. Wala syukura, dia tidak ucapan terima kasih. Kami buat baik ni semata-mata liwajhillah, kerana Allah. Bukan kami nak balasan, dia bukan kami nak ucapan terima kasih. Tu dah. Ada orang tafsir. Dia kata kalau kita buat kebaikan sesekara, kita suruh orang ucap terima kasih, tak ada pahala dia. Kita beri gapa-gapa ke orang, ucap terima kasih lu. Nak ucap terima kasih, tak ada pahala dia kata.
Sebab ayat ni la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak si balas, dia tak si ucapan terima kasih pun. Jadi kalau kita suruh orang ucap terima kasih, tak ada pahala dah ya. Tidak. Dia bacalah ayat ni. Goreng tu, goreng. Ni. Goreng tu. Dah. Pergi tebui bagi bodoh lah, widik gaya bodoh. Rakyat terima kasih. Bodoh pun terima kasih buat cik. Tak ada pahala dah ya. Ni. Pasal nak ucapan terima kasih. Tak boleh. Ucapan terima kasih pun tak boleh. Tidak. Payah goreng pula, kait pula. Suruh doa. Deka puluh ya tu doa kawan kata nak balas puluh ya tu nak suruh orang doa. Tak ada pahala juga kata. Sebab nak balas suruh doa. Tak boleh nak lah. Jangan suruh doa gapo dia ya. Dia pakai ayat ni juga. Goreng belaka tu. Tu. Kalau buka kita tafsir, so payah-payah buka tafsir Jalalain boleh tengok dah. Ni. Ulama hurai guano. Dia kata tidak berpahala ni apabila dia hanya akan berbuat satu-satu kebaikan tu jika ada balasnya. Sekurang-kurangnya ucapan terima kasih, orang menghargai dia, baru dia buat kebaikan tu. Kalau tidak, dia tak akan buat. Maka tu ia dikira tidak ikhlas, tak ada pahala tu. Tapi kalau tak ada balasan, orang ucap terima kasih, tak ucap terima kasih, dia buat juga. Tidak. Dia memang nak bui dah. Cuma kak nak didik budak-budak suruh ucap terima kasih. Dia tak ucap terima kasih, bui juga. Dia memang niat dah nak jamu orang makan. Orang bawa hadiah, kalau tak bawa hadiah, kalau dia jamu pun tu lah. Orang halo salih kau, tak salih kau, dia jamu juga. Bukan dia letak di atas balasnya tu. Maka tu dikira ikhlas dah tu. Ada pun dia suruh doa, suruh ucap terima kasih. Tak ada masalah pun. Tu dah, tidak dilarang pun. Tu dah. Suruh ucap terima kasih tidak dilarang. Sebab tak ucap pun dia bui juga, dia raya ke budak tu. Ni. Hasil lah tu, pahala tu. Gitu ya bendanya. Tapi nyogi goreng kona jauh kona. Suruh doa tak ada pahala. Kalau dia tak doa pun dia bui juga. Tak ada gapo lah. Ikhlas dah lah tu. Ni. Dikira tak si balasan lah tu. Cuma belai-belai dia suruh doa tak ada gapo. Bukan seumpama tu yang ditafsirkan oleh para ulama. Dia banyak lagi lah. Gapo lepak-lepak. Bukan lepak sorang lah. Bukan pahami karuk tu banyak lah. Jenis tok maya. Apa tok maya? Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang semaya. Tidak. Orang maya pun masuk neraka. Mudah tak maya. Tidak. Orang maya ni masuk neraka, dia kata fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Orang ya daripada semayanya lalai. Pas kahwin kalau maya lalai. Lalai masuk neraka. Jadi mudah tak maya. Lepak ke? Bukan lepak makin ni tu, lepak kedah tu. Difatwa ke sesak tu. Tu. Orang tanya dia maya ke tak? Apa? Orang baca ayat tu. Orang yang semaya lalai ni neraka. Jadi daripada dia semaya lalai, baik dia tak semaya. Ni. Mudah. Padahal kalau buka kita tafsir perkataan an salatihim tu pun. An tu ulama hurai panjang lebar dah tu. An tu dengan makna keluar daripada waktu. Dia kata orang semaya ya dijanjikan neraka ni orang semaya di luar waktu. Maya tapi luar waktu semua.
Masuk zuhur tu dia buat galik, dia main buat kerja, buat galik, khabar-khabar kuning baru nak mai zuhur qada. Nah ni. Subuh bangun dah tapi saja dia buat ngatu, buat ridu, buat nyengge, khabar-khabar pukul 10. Baru nak mai subuh. Hot tu. Dia kata dijanjikan neraka tu. Nah, ada pun orang semaya tak khusyuk, tak masuk dalam ayat tu. Boleh-boleh maya duk galik tak masuk dalam ayat tu. Tu dah. Cuma orang maya galik tu rugi fadilah jelah. Bukan kata jadi kau neraka dak. Nah. Tapi macam-macam lah tafsir yang menyeleweng tu. Nah, banyaklah. Tu termasuk lagi ayat-ayat hukum. Lagi banyak tafsir yang menyeleweng. Nah ni. Hadis pun sama juga. Dah. Nak memahami makna hadis pun ada kaedah-kaedah dia. Jadi, untuk tadabbur tu seorang tu mesti mempunyai penguasaan ilmu jugalah. Bukan semata-mata nak tadabbur, baca terjemah, cuba nengung fikir gapo makna ayat ni. Jangan. Jangan. Dah. Nak tahu gapo makna dia, pergi ngaji kitab tafsir. Buka kitab tafsir. Kita orang awam gitu ya. Nah. Tengok mengikut kepada tafsirannya para ulama. Nah. Perkataan B dalam Quran tu, B sebutir tu, dengan tu. Macam-macam jenis B situ tu. Nah, tu. Perkataan fi saja tu dalam Quran. Fi tu ta'alluq dia mana? Fi saja tu dengan macam-macam makna pula. Tu dah. Lain ta'alluq, lain pula makna dia. Payah belaka tu. Tu dah. Semuanya memerlukan penguasaan ilmu yang sangat mendalam. Maka kita orang awam yang tak ada kemampuan, tak ada alat tu, kita rujuklah kepada tafsiran yang dibawa oleh para ulama. Tu dah. Semata-mata balik bahasa kepada bahasa Melayu tu tidak dapat menunjuk ke makna yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata dari bahasa Arab kita balik tukar ke bahasa Melayu. Tidak dapat menunjuk ke makna yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah. Tu dah. Bahkan bahasa Arab ni dah ada banyak perkataan bahasa Arab ya tidak akan mampu diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Banyak. Kerana kurangnya perkataan kita dalam bahasa Melayu ni, kita tak cukup perkataan, sehingga perkataan Arab tu nak tukar bahasa Melayu ni tak boleh, tak ada perkataan tu tak ada. Tak. Kalimah wa man yuqashuha nafsihi. Kalimah syuh tu antara lah. Hak tak ada dalam bahasa Melayu. Kita nak tukar bahasa Melayu tu tak ada. Jadi nak hurai syuh tu kena hurai panjang lebar, nak royak makna dia tu. Nak tukar asyuh so kalimah tu nak tukar bahasa Melayu tu tak boleh, tak ada. Dia kena hurai panjang lebar baru boleh faham makna asyuh tu. Payahlah maknanya. Jadi kalau kita berasa dengan tukar ke bahasa Melayu tu kita boleh faham dah. Tak kena lah gitu. Nah. Wallahu ta'ala alam. Tak erat lah. Moga Paisa ni ada ngatik katanya. Nah, hari ketiga dah bunyi. Thumma qala al-musannif walil qiraati adabun wa maqasidu. Mana musanya untuk kuliah subuh ni hamba tak janji mana dah. Kuliah subuh. Kita buat kerja tu kadang-kadang pukul 3 baru sudah, pukul 2 baru kelik rumah. Ada bangun tak cekak. Hamba tak cekak hamba kata mari dah. Bukan sini sajalah kuliah subuh pak lain begitu ya.
Bang ngatuk apa kata tak pergi dah. Dia ada kerja malam ni pun pergi ke belah tak tahu ke berapa klik. Kalau check up mari tak check up kak. Tak ada tu peheh-peheh tu. Gitulah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah.